dia ternampak kaki tetamu tu terselak tau. Dan apa yang lagi mengejutkan, dia nampak kaki tetamu tersebut berkaki kambing yang ditutupi bulu guys. Diorang ni terpaksa juga habiskan show diorang supaya diorang boleh balik dengan selamat. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal satu kisah seram yang pernah viral dulu. Dan aku rasa korang pernah dengar kot pasal kisah ni. Disebabkan aku dah lama tak cerita seram, marilah kita cerita tentang kisah Nora Altakaka. Aku nak tanya korang pernah tak pergi dekat majlis kahwin di mana ada kumpulan-kumpulan yang menyanyi dekat situ? Hari ni kita nak cerita pasal salah seorang penyanyi yang menyanyi dekat majlis kahwin, tapi satu hari sebenarnya dia ni menyanyi di depan ratusan jin. So nak jadi ceritanya, benda ni terjadi pada tahun 80-an ke 90-an dulu. Memang dah lama tau, tapi dia ceritakan balik lah. Penyanyi ini berasal daripada negara Kuwait. Korang pernah dengar tak negara Kuwait? Negara Kuwait ni dekat belah-belah Arab sana, dekat Timur Tengah. So nama penyanyi ni adalah Nora Altakaka. Dia menyanyi dalam satu band tau, dalam satu kumpulan. Ada yang berkompang, ada yang main gong dan sebagainya. So dia ni ada macam satu kumpulan untuk menyanyi dekat majlis kahwin guys. Dia punya famous tu sampai semua orang dekat negara dia memang kenal dia ni. Siapa-siapa je kat situ yang kalau macam tanya kau kenal tak Nora, memang confirm kenal. Kiranya dia ni macam viral pada masa dia tau guys. Padahal Nora Altakaka ni dia bukanlah penyanyi yang macam artis yang pergi masuk TV ke tak. Nora Altakaka ni dia hanyalah penyanyi dekat majlis-majlis kahwin. Bukan majlis kahwin orang-orang biasa je yang dia attend. Mostly majlis-majlis kahwin orang kaya, orang-orang besar, VIP dan sebagainya dekat negara diorang. So nak jadi ceritanya, masa kemuncak kerjaya Nora Altakaka ni dikatakan tiba-tiba Nora Altakaka ni tiba-tiba announce yang dia nak berhenti menyanyi. Bahkan dia pulangkan balik semua duit orang-orang yang dah tempah dekat dia. Maksudnya dia belum lagi perform. So kiranya dia pulang balik, dia kata dia ni dah takkan dah menyanyi dekat mana-mana majlis kahwin guys. So waktu tu semua media pun macam terkejut lah. Dan time tu memang viral gila lah. Pelik, kenapa si Nora Altakaka ni boleh macam berhenti macam tu je, padahal dia ni tengah kemuncak kerjaya dia. Dia memang tengah famous waktu tu tau. Dikatakan kumpulan dia juga memang akan bubar, tak akan pergi mana-mana majlis kahwin dah. So satu negara dia memang pelik gila lah. Kenapa tiba-tiba Nora Altakaka ni decide untuk berhenti menyanyi, padahal demand dia waktu tu memang sangat-sangat tinggi guys. So nak jadi ceritanya, waktu tu kan tengah viral kan, semua orang pelik kenapa dia berhenti menyanyi, kenapa dia tak nak buat dah kat majlis-majlis semuanya. Bukan hanya tu, pihak media pun semua cuba untuk reach out Nora Altakaka ni, macam kan jawapan lah kenapa tiba-tiba kan. So nak jadi ceritanya, hanya ada seorang wartawan je yang berjaya untuk interview Nora Altakaka. Wartawan tu dengan Nora Altakaka, diorang deal untuk datang ke rumah Nora. Diorang akan buat interview lah dekat situ. Nora ni hanya tuju untuk direkodkan suara sahaja. So datanglah si wartawan ni dekat rumah Nora. Mula-mula masa wartawan tu masuk rumah Nora, waktu tu wartawan tu dia dah macam pelik tau. Masa mula-mula dia masuk-masuk je, ada satu bau kemenyan tau guys. Diorang ni mula-mula ignore je lah, sampailah diorang masuk ke dalam satu bilik office Nora Altakaka ni. So kat situ diorang nampak yang Nora tunggulah kat situ. Dan bila dia pusing-pusing, dia tengok banyak gila gantungan ayat Al-Quran guys. So dipendekkan cerita, wartawan pun start interview Nora Altakaka. So Nora katalah, betul ke kau nak dengar cerita ni? Aku takut tak ada orang yang percaya. Kalau kau betul nak publish pasal kisah ni, jangan tokok tambah apa yang aku akan cerita kejap lagi. Nora cakap macam tu. So wartawan pun angguk tanda setuju dan Nora pun start cerita guys. So nak jadi ceritanya, Nora cerita sebenarnya ada satu malam ni, waktu
waktu tu Nora dan juga kumpulan dia ni, kira dia tak ada buat perform kat mana-mana. Means diorang ni rehat dekat rumah sahaja. So pada malam tu, tiba-tiba Nora mendapat satu panggilan daripada seorang wanita, guys. So wanita ni dia macam merayu-rayu gila tau, minta dekat si Nora dengan kumpulan dia untuk datang menyanyi dekat majlis malam tu juga weh. So wanita ni dia merayu-rayu, dia kata yang anak dia ni memang nak sangat yang si Nora ni menyanyilah dekat majlis dia. Dia tak nak mana-mana penyanyi yang lain. Dah lah dia ni satu-satunya anak perempuan dia. So macam disebabkan rayuan tersebut, Nora pun kesian lah kan. And then akhirnya terus setuju dan bagi tahu tim dia siap-siap. Kiranya untuk datanglah menyanyi dekat majlis kahwin anak wanita tersebut. So diorang pun sampailah dekat rumah wanita tu. Alangkah terkejutnya, sampai je kat rumah wanita tu sangat-sangat besar weh. Dia macam bukan rumah biasa, bukan rumah teres ke banglo ke tak. Dia adalah mansion ataupun rumah agam, guys. Macam ala-ala istana macam tu. Klien dia kali ni memang kaya gila-gila tau, guys. And majlis tu macam majlis kahwin anak raja. Korang boleh bayangkan tak, majlis kahwin yang sangat mewah. Dipendekkan cerita, so tetamu dia pun memang ramai. And makanan-makanan diorang bukanlah makanan yang calang-calang tau. Memang makanan yang mewah dan dia cater untuk beribu orang lah, beratus orang macam tu. Nora dan kumpulan dia pergilah jumpa dengan pembantu rumah tersebut. So dikatakan Nora dan juga kumpulan dia ditempatkan dekat satu bilik untuk diorang siap-siap ataupun berehat. Sebab diorang ni bukannya menyanyikan satu dua lagu, dia macam ada bahagian-bahagian dia, bahagian satu, bahagian dua dan juga bahagian terakhir. Diorang ni pun akan buat show performance diorang ni sampai subuh tau, guys. Daripada malam sampailah ke subuh. Tak lama lepas tu ada seorang wanita ketuk pintu bilik diorang dan masuk, dan dia pun perkenalkan diri dia. Dialah tuan rumah, dialah mak kepada pengantin yang akan berkahwin selepas ini. Dia jugalah perempuan yang merayu-rayu dekat Nora untuk buat majlis dekat situ. Nora pun salam lah dengan wanita tersebut. Tapi guys, ada yang pelik tau waktu dia salam tu. Nora describe tangan wanita tersebut waktu dia salam tu kan, dia kata merasa macam keras, besar, sejuk, dan muka wanita tersebut sangat pucat, guys. So waktu tu Nora dah macam syakwa sangka lah kat situ, rasa macam ada something yang pelik, guys. Dan lepas tu diorang satu kumpulan pun bersiap-siap lah untuk membuat persembahan. Ada salah seorang ahli kumpulan daripada tim tu, nama dia Syam tau. So Syam ni kata dia rasa seram dan juga pelik dengan suasana rumah tu. Dia cakap macam dia rasa something and dia dapat rasakan ada benda misteri dalam rumah tu, guys. Waktu ni Nora cakap jangan risau, kita buat je kerja kita, lepas tu kita boleh cepat balik. Tim dia pun macam cubalah menghiraukan benda tu dan diorang pun pergilah kat tempat yang diorang kena menyanyi tu, guys. So waktu tu dia tengok memang ramai gila weh tetamu, macam beratus-ratus orang kat dalam rumah tu tau. Apa yang paling pelik sekali adalah di mana pengantin lelaki dia tak pakai baju pengantin adat diorang tau. Dia pakai baju zaman-zaman Uthmaniyah, guys. Baju yang fashion yang lama gila, bukan macam pengantin pun. Dan pengantin perempuan dia pula mengenakan gaun hitam dan ada manik-manik putih, guys. Apa yang lagi pelik, dekat belakang diorang ni macam ada satu patung tau. Dan patung tu seolah-olah macam muka perempuan yang tengah menjerit. Dan patung tu ada bahagian muka je. Pengantin perempuan dan juga pengantin lelaki ni menghadap belah patung tersebut dan diorang ni tak pandang tetamu langsung, guys. Kat situ je dah memang sangat-sangat pelik lah dia dan juga tim dia. So settle lah diorang menyanyi bahagian yang pertama. Lepas daripada tu diorang pun balik ke bilik persalinan diorang untuk rehat lah kan. Tapi waktu tu Nora rasa macam sangat-sangat penat, dan disebabkan ramai orang dekat dalam bilik tu, Nora ni macam nak ada me time lah kan. So dia nak rehat seorang-seorang. So Nora ni dia pergi naik ke tingkat 2 rumah tu. Jalan-jalan dia carilah kod-kod ada bilik kosong untuk dia tompang tidur dekat situ, guys. Nak jadi ceritanya, dia terjumpa ada satu bilik, pintu dia terbuka sikit tau. And waktu tu dia pelik sikit lah sebab perabot-perabot kat dalam bilik tu dia macam terlalu usang, perabot-perabot lama tau. Tapi disebabkan Nora terlalu penat, dia pun tertidur dekat dalam bilik tersebut, guys. So waktu Nora tidur tu, Nora ni mimpi yang pelik, guys. Dia nampak ada seorang perempuan, dia pakai gaun hitam, serba hitam, tetapi muka dia sangat-sangat menakutkan. Mula-mula perempuan tu dekat depan dia tau. Tak lama lepas tu dia hilang and dia pergi dekat belakang Nora. Bila Nora toleh je ke belakang, perempuan tu terus jerit mengilai weh, macam jerit
Macam tu, jerit mengilai. Kau faham tak? Lepas tu guys, Nora pun terbangun daripada tidur. So dia macam lega lah. Oh tu mimpi je. Tapi apa yang mengejutkan, bila dia bangun-bangun je, rupa-rupanya perempuan yang ada dalam mimpi dia tadi tiba-tiba muncul dekat depan muka dia guys. Memang waktu tu Nora takut gila-gila. And waktu tu dia terus tutup mata dengan harapan yang benda tu hanyalah ilusi dia semata-mata. So lepas daripada tu, benda tu pun hilang. And Nora pun keluarlah daripada bilik yang dia tertidur tadi. Nak jadi ceritanya, waktu dia keluar daripada bilik tu, tiba-tiba dia ternampak ada seorang budak lelaki, budak kecil lelaki. Dia macam berlari depan dia tau. Dan seolah-olah macam suruh Nora ni ikut dia. Tapi Nora ni rasa ingin tahu dia tu. Nora ni pun pergilah kejar budak tu. Rupa-rupanya budak tu pergi berlari dekat tingkat atas guys. Rumah ni ada lagi tingkat atas. So waktu Nora sampai dekat tingkat atas tu, memang pelik tau. Sebabnya tingkat atas tu macam tempat yang terbiar, faham tak? Macam dinding pecah, macam banyak crack dan sebagainya. Memang tak dijagalah. Kira macam orang kat rumah tu dia hanya pakai tingkat yang pertama je. Tingkat kedua pun macam tak ada orang. Tingkat ketiga lagilah barai weh. So waktu tu Nora rasa macam seram sejuk weh. Seram sejuk. And dia pun macam nak lari lah turun ke bawah kan. So time ni lah Nora dia dengar suara perempuan yang memanggil nama dia. Nora, Nora. So Nora pun cubalah untuk pusing. And then dia nampak budak tadi tu. Budak tadi tu dia pergi berlari pula dekat satu bilik kat tingkat 3 tu weh. And Nora pun pergi cari budak tu. Pintu bilik tu pun berkunci pun. Bila dia sampai kat depan bilik yang budak tu masuk tadi, pintu bilik tu berkunci. Dan Nora pun macam dah tak sedar hati, Nora turun weh. Masa dia nak turun tu, Nora dikatakan telah pun terjatuh. Seolah-olah dia kata dia rasa macam dia kena tolak tau. Dia kena tolak oleh something. Dan waktu tu lah dia dengar ada bisikan yang cakap, Nora, Nora, kaya. Lepas tu Nora kata, kenapa kau kacau aku? Jangan risau Nora, tak ada orang yang mati kat sini. Dengan kudrat yang dia ada, dia terus berlari weh. Nora terus berlari ke bilik persalinan diorang tau guys. So masuk-masuk je situ, dia nampak yang Syam, kawan dia tadi, tengah menangis teresak-esak tau. Nora ni pun tanyalah kat Syam, kenapa dia macam menangis kan? Syam ni pun ceritalah apa yang jadi. Dia kata yang band diorang ni semua tengah cuak lah sebab Nora ni hilang tiba-tiba. Sebab diorang ni dah nak kena perform second show kan. Syam pun start mencari Nora yang hilang ni dekat tingkat atas. Tapi dia tak jumpa tau. Cumanya yang Syam ni termasuk dekat satu bilik yang tak ada orang tau guys. Bila dia masuk je bilik tu, dia nampak benda tu guys. Benda tu mendekati, boleh kata muncul kat depan muka dia. Dia terus berlari keluar daripada bilik tersebut. Dan nak jadi ceritanya, Syam juga telah terjatuh dekat area-area tingkat 2 tu guys. Waktu dia nak turun dekat tangga tu, dikatakan ada pembantu rumah macam warning lah, jangan cuba sekali-kali untuk naik ke tingkat kedua. Kira macam dia kena marah guys. So masa Syam jumpa Nora, dikatakan Syam ni macam merayu nak balik tau guys. Sebab dia dah rasa macam tempat dia memang sesuatu. Tempat ni memang tempat benda tu. Dia dapat rasakan semua orang kat dalam rumah tu memang sangat-sangat pelik. Diorang ni sebenarnya bukan manusia. Syam tu katalah. Nora kata yang tak apa-apa, kita buat je kerja kita. Selagi kita tak habiskan kerja kan kita tak boleh keluar pula kan. So diorang pun teruskanlah next persembahan diorang. Dikatakan makin lewat, makin dah nak pukul 12, makin ramai orang weh. Makin ramai yang datang. Sampaikan diorang ni terpaksa berhimpit guys dalam performance diorang. Apa yang lagi seram, waktu diorang tengah nyanyi tu, makin lama suara Nora dan juga kumpulan dia makin tenggelam tau. Sebabkan tetamu-tetamu dia ikut menyanyi sekali guys. Dan suara-suara diorang memang pelik gila-gila. Ada juga wanita-wanita yang menari seolah-olah macam histeria weh. Scary kan. So nak jadi ceritanya, dikatakan Nora perasan ada salah satu tetamu dekat situ. Dikatakan dia ternampak kaki tetamu tu terselak tau. Dan apa lagi mengejutkan, dia nampak kaki tetamu tersebut berkaki kambing yang ditutupi bulu guys. Maksudnya dia bukan manusia guys. Diorang ni terpaksa juga habiskan show diorang supaya diorang boleh balik dengan selamat. Akhirnya jam loceng berbunyi menandakan waktu subuh. So akhirnya Nora dan juga tim dia dapat
dapat balik lah. Maksudnya memang diorang dah bersiap-siap untuk balik. Yang lagi seram kan guys, waktu diorang nak balik tu, semua yang ada dekat dalam rumah tu, semuanya ratusan jin tu pandang dekat Nora dan juga kumpulan dia, pun tenungan yang marah guys. Kira macam diorang ni tak bagi Nora dan juga kumpulan dibalik tau. Tetapi guys, diorang berjayalah keluar daripada rumah tersebut dan akhirnya diorang pun berjaya balik. So nak jadi ceritanya, Syam yang ahli grup yang kawan Nora ni, lepas daripada insiden tu, dia kata dia dapat gangguan-gangguan yang pelik guys. Kira macam lepas daripada tu, benda tu macam ikut Syam ke tak tahulah macam mana. Dan dipendekkan cerita, tak lama lepas tu Syam pun dikabarkan telah meninggal dunia guys. Ya Allah, sampai macam tu sekali. So nak jadi ceritanya, dikatakan Nora cerita yang masa pengebumian Syam ni, dia nampak makcik ataupun mak kepada pengantin yang panggil diorang datang tu, kira jin tu lah daripada rumah tu kan, dia datang tau dekat pengebumian Syam. Dan akhirnya makcik tu pun beransur pulang guys. Maksudnya macam benda tu memang ikut Syam balik weh. Sebab itulah Nora dan juga kumpulan dia decide untuk tak nak dah menyanyi dekat majlis kahwin. Kira macam diorang ni trauma lah guys. So guys, itu sahajalah kes yang aku rasa memang sangat panjang aku pernah cerita, dan aku memang meremang lah setiap kali aku deep pasal cerita ni. Okay guys, so apa pendapat korang? Cuba korang ceritakan kalau korang pernah nampak benda tu. Okay, so aku rasa tu sahaja. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri, no less, stay safe. Bye.